bila dia comeback tu. Aduh, aku dah risau dah ni. Bila dia nak comeback Lagi 2 minggu. Itulah. Because kau jangan terkejut bro. Kalau dia comeback, maybe Flo or Matt 10 lah kena drop. Jelas. Lagi 2 minggu lawan Arsenal lah tu. Sebelum lawan Arsenal 2 minggu lagi. Arsenal January 11, Arsenal 9. Ya. Oh, Szoboszlai, nasib baik Szoboszlai suspended kan next game. Ya, So dia ada masa untuk rest. Nasib baik next game kita lawan Wolves. Tak ada nasib baiknya bro. Kau rasa kita boleh menang 4-0? Aku nak tanya kau, kita boleh menang 4-0 ke bro? 4-0 susah lah. At least kita menang lah. Asal menang itu. Saya ingat asal menang. Bro, once upon a time lawan tim yang 2 point bro dia kat bawah. Wolf ada 2 point. Kalau kita draw bro, aku cakap dengan kau, sack him terus. Sack him terus. Paling bawah sekali. That's it. Aku tak susah draw dia nak sack dia. Bro, dia baru 2 point 17 game. Ini memang nak tak nak 3 point main. Kalau satu point pelik lah. Tak, kalau draw aku tak susah nak sack dia pun. Aku rasa dia dah ada kebal tu. Dia ada line kebal. Susah. Kebal. Immunity. Kebal. Pakai tangkal lah botak tu. Ya, dia pakai tangkal. That's the thing lah, you know. Macam tu aku malas bro. Kalau aku pusing-pusing, kita borak pasal dia pula. Okay, dah tak setengah apa. jam borak pasal dia. Okay, tak apa. Kita move to the next soalan. So sekarang ni, do we need a new signing for our striker this January? Cakap Melayu, sorry. Sorry, aku cakap Melayu. Sebabnya Isak. Kita perlukan player yang untuk backup AKTK. AKTK tak boleh main. Memang tak boleh main full time. So macam mana kita mula dengan Brother Latif lah? Yes. Kalau kau tanya aku, dia macam ni lah bro. Aku ikut up dalam window Januari ni, kalau boleh kita perlu prioritize lah. Untuk aku defensive line aku nak prioritize. Kalau kita boleh dapat sign Guehi, that's marvelous. Homegrown and English dapat cover, aku happy. Dan actually kalau kau cakap kalau kita dapat beli second buy pun sebenarnya aku tak prioritize midfielder. Aku tak prioritize attacker bro. Aku prioritize CDM. Aku nak CDM bro. Aku nak midfield bro. Aku nak Wharton dengan Elliot Anderson lah. Either that aku happy. Because aku rasa bro, pasal macam aku cakap, macam Spurs ni, kenapa aku tak happy dengan Graf dengan Curtis Jones. Aku rasa dia perlukan competition bro. And Mecca cannot play. I mean he can play at CDM, but he's not that role bro sebenarnya. He's not like a sweeper and things like that, you know. He's not a destroyer. And kita perlukan somebody yang boleh kerja keras dan bantai orang you know. And nakkan harapkan Indo susah. So kalau betul-betul kita dapat third buy, then aku baru beli attacker. But this is my priority lah. You know, kalau aku cakap kalau aku nak prioritize, this is my buys. But dengan Isak ni maybe injured, maybe we need to prioritize more attackers. But bro, kita ada Kiza bro. Kita ada Enggu Moha. Kiza bro. Kiza tu can use bro. Yes. Gunalah Kiza tu. Itu je. Itulah yang aku dah cakap daripada mula tadi. Aku tak faham. Kau ada kisah. Tapi masalahnya kau gaji seminggu 150 juta tu. Dia tak suka. 150,000. Tak, maybe dia tak bro. Suka. Dia racist ke bro? Aku rasa slot ni Bang, macam abang ada tengok tak momen Isak injured tu, Kisah masuk tau tengah padang tu. Oh serius Ya betul. Ya dia masuk. Ya. Dia bukan dia tak sampai masuk macam lagi. tu tahap dia. Dia masuk sebab Tak, dia masuk dia he's a team pakai player, bro. dia Itu masih jelas. dia masih pakai belt tu bang. Dia masuk nak tengok member dia. Okay. Ya, betul ada. Dia tengok I saw the Isak. video bro. Masih Isak kena tackle tu. I saw the video Sambil dia ada. tengok Isak tu, sambil tu dia bagi semangat member. Kau boleh kat Szoboszlai, kat macam-macam player. Itulah dia. But He's a team player bro. Yeah, We bro. need a team player in this team bro. Kita main bola main 11 orang. Bro, aku percaya Kesa ni dia bukanlah orang kata meant to be a starter player ataupun 90 minutes player. It's okay. Aku terima benda tu. But again, engkau boleh mainkan dia after 60 minutes, after 70 minutes. Dia bukannya player yang jenis yang kata apa tak kita nak untuk tangkap buat je tak. Dia player yang bila main dia bagi sepenuh jiwa dia, tahu tak? And dia very good. Kiri kanan kaki dia dua-dua hidup, bye. And then dia pun orang kata apa, dia genius jugalah with the ball. Aku tak faham. Dia pakai otak Ami.
Ya, dia bagi otak. Itu yang aku nak sampaikan. And then itu yang aku pelik. Kenapa slot, slot pujuk dia jangan belah masa last summer. Tapi kau tak nak gunakan dia. Baik kau jual je dia masa tu. And then lagi satu aku January ni kalau lah with the game time that I have macam kalau aku lah Keza bro, aku gerak bro, because it's also a World Cup year bro, next year, you know. Sama juga dengan Endo bang. Betul bro. Ya, aku rasa Endo belah lah Januari ni. Aku rasa dia belah lah. Dia Macam bukan mana dia nak setakat form dengan jahanam. negara dia orang nanti. Si Slot ni bukan sakat jahanamkan tim bro. Dia jahanamkan career player bola sekali. Endo tu nak main World Cup tu. Kau tak Aku form nak dekat- cakap kat kau kau pergi tengok game semalam. Nak ceritanya betapa pusinya Slot ni Tak habis lagi Slot. Aku terpaksa bantai lagi kau Ya. Slot. Minta maaf. Denyut pun. Minit ke Bantai. minit 1 minit sebelum habis. Minit ke 98. Kau tahu dia sub siapa bro? Robo bro. Ya. Ya. Kau tahu itu sub paling bodoh sekali dalam dunia bro. Menunjukkan kau takutnya kau nak beli masa. Dia masuk Robo boleh buat apa seminit? Aku nak tanya kau. Boleh buat apa bro? Neoni Ya. Dia masuk. Yeah. Ah betul, 2 sekali tu. Ya, dua Untuk sekali apa tu. bro? Aku nak tanya kau. Untuk apa? Kau ada extra 2 player atas padang. Kau beli masa bro. Memang pusi bro. Selalu aku cakap macam ni kat tim lain. Sekarang tim aku sini kena macam ni. Betul ma. Kita main Malu sebelah. bro. Malu. Itu menang Yalah. memalukan. Kemenangan yang memalukan bro. Yalah, dia nak buang masa dengan cara macam tu lah. Embarrassing bro. Kau bayangkan Embarrassing 3 points bro. Man, kau bayangkan Sepanjang season aku ingat yang ni. aku kan benda ni kan aku masa dalam toilet pun aku gelak tau. Bayangkan. Kau bayangkan betapa teruknya kita hanya sebabkan Richarlison seorang je. Spurs tukar Richarlison seorang je bai. Ya. Lah terus mess up. Terus dia macam tak tahu nak buat apa. Semua turun. Ni dia punya panic button on lah tu. Oh, parah hanya ni. Manager. Malu bro. Malu. Boleh lah. Sebenarnya kemenangan yang memalukan. Senang cerita. Bukan nasib baik ke apa. Sebenarnya yang paling tepat sekali memalukan. Tu yang paling tepat bro. Bagi semua je lah bang. Aku cakap kan, bukan aku nak puji lah. Aku ambil tim yang paling senang lah. Aston Villa lah. Kita jangan cakap City. City tu memang dah jauh lah. Aston Villa kalau position macam ni 10 lawan 11, 11 lawan 9, diorang main passing tiki taka je bai. Sana passing kalau tak nak attack pun. Diorang Pasal sana passing. Keep the ball. They Keep keep the the ball. ball. We cannot hold the ball bro. Bila dia dah tukar tu. Kau tengoklah. Semua setuju kan. Semua pun nampak. Kita dapat bola berdebam. Clear. Dapat bola berdebam. Endo, kau tahu tak? Kita create 3 big chances dalam game tu. Spurs create 3 juga big chances bro. Ya. Dalam game tu. Dia main kurang daripada kita bro. Player tak cukup bro. Kita ada extra player bro. Possession almost okay lah, kita lebih sikit maybe. Tapi yang lain bro almost sama bro. Attempt on goal semua sama. Malu bro, malu. Bukan pasukan aku ni bro. This is not my club bro. Kau kenapa kau tak keep the ball? Aku tak faham. Kau keep the ball, Betul. tariklah dorang yang kena datang dengan kau. Kau sekarang ni ada advantage. Apa yang masalahnya kau nak main? Tengok Bal, memang emosi semua bro. Kau bagi soalan lain pusing-pusing, pergi balik ke Yalah, situ Spurs dia ni. juga. Sorry bro. No, Geram. Tukar tim lah. Sembang lain lah. Pasal signing tadi. Signing tadi. Saya, Okay, kalau okay. saya Bailmi, saya defend CDM dengan right back. Attacker tak perlu kot. bukan sekarang ni apa yang kita nak. Sekarang ni kita tak ada backup untuk AKTK. Macam mana ni? Tak perlu juga. Saya tak perlu juga yang itu. Saya lebih tengok yang crucial lah. Right back. Kalau AKTK injet juga pisang kita weh. Tak, Biasa, Gapo boleh main. Biasa Gakpo ada. Okey lagi ada lah juga. betul. Ni. Sebab kau, dia macam ni bang, kau belilah player macam mana pun si Menio ke. Tapi kalau dah slot macam tu, Betul. Kau bagi Maradona masuk pun kita main macam siap. Betul tak? 10 minit Maradona boleh main bro. Maradona masuk Liverpool. Minit ke 80 Maradona masuk. Keluar dia jadi Madonna weh. Maradona dari kubur tu dia hidup balik bro. Dia pun makin slot dah. Ya, Keluar betul, kubur makin bro. slot. Kau bagilah Maradona dia bangun dari kubur bro. Dia pun main teruk juga bro.
Bro, macam aku cakap lagi, pusing-pusing pergi ke dia balik. Good manager dia akan fikir. Dia dibayar bro. He's a professional manager and coach. He needs to think to solve the problem bro. Aku suka jawapan Amorim tadi. Semalam after the game Man U kalah. Bila satu jurnalis tanya dia, so Bruno ni kemungkinan tak boleh main macam mana? Yes, Bruno maybe tak boleh main dengan Maino next game. But this is not a reason. We must find a way. Aku tak suka dia bro. Aku tak pernah rate dia pun bro. Aku tak suka dia. Tapi kau kena bagi kredit kat dia. Di mana dia dah bagi tahu awal-awal dia tak akan bagi reason kalau dia orang drop point. Kau nampak beza dia. Ni tak duk fikir jawapan pun cahare. Dia press pun aku tak suka dia slot. Aku tak pernah suka bro. Tengok bang game menu. Aku tengok. Tengok. Dia Aku tengok game tu. Penguasaan dia pegang shoot Not pun bad bro. Man U main banyak juga not shoot bad. dia. Padahal dia tak ada Mbuemo, dia tak ada Mazraoui, Ahmad Diallo Dia tak ada. kalah dengan SG daripada Rodgers yang Rodgers tu sepanjang game diam je. Dapat peluang dia score bro. Tu beza Rodgers dengan Gakpo. Position sama bro different club je. Sekian, terima kasih. Ya, kalau kata ni aku semalam game lawan Villa lawan United, I think Tak ada luck lah United. United bukan, I mean they played okay lah, you know, they played open, but I think Villa was superior dari segi finishing je lah. Ya, true. I mean they had United banyak player muda lah main semalam. betul. Rodgers pun Heaven, Yoro, tak budak mana-mana lagi aku tak kenal masuk which is good tau Mal. They, at least they I mean that was the style of play United dulu. Sir Alex pun bagi masukkan all the young players. I'm okay with it bro. Kenapa Arne Slot tu memang tak nak trust ke all these young players Oh bro. Dia squad yang world class player ni pun dia tak boleh assemble and he cannot coach. He cannot coach world class player yang main on field sekarang bro. Kau jangan ingat dia boleh coach all the youngsters bro. Do you think he can coach the youngsters lah bro? I don't think so. Aku tak tahu apa yang dia coach. Dia macam ibarat benda boleh senang nak susah Ya, Salah kau dah tak makin teruk. Robo kau dah tak nampak macam Robo. Van Dijk kau dah tak nampak macam Van Dijk. Betul ke Van Dijk ni ke pakai topeng lah, baik kau pergi check lebih kurang main macam apa player mana entah. Aku dah tak kenal lah bro banyak player aku. Betul. Kau pergi check bro. Kenapa player kita merundum semua bro sekaligus? Salah, Robo, kau tengok even Van Dijk pun ada question. Kalau kau tengok ada komen dalam aku pernah tengok orang komen, dia kata kau duduk attack a few players ni, Van Dijk tu kalau dia pun dia boleh question Van Dijk. So macam mana world class player yang dulu selalu main week in week out, dia main 3 kali seminggu, Champions League, main Carabao, Champions League, main EPL 3 kali seminggu, week in week out kita boleh keep the clean sheet, very comfortable bro cara kita defend, and suddenly boleh tukar 360 bro. Takkan aku nak salahkan player tu bro. Doesn't make any sense at all bro. Players tu yang problem. Kalau dia seorang, okay, maybe salah lah problem. Oh no, Van Dijk pun problem. Kau tengok Matt Ten, kau selalu cakap tip, oh Matt Ten tak fit ke apa, dia memang off form lah. Bro, lama mana lagi nak off form bro? Dah 17 game bro. Lama mana bro? Lama mana kau boleh tunggu? Ya. Kalau kau dah tak boleh tunggu bro. Kalau Isak aku bagi peluang. Dia tak train for 4 months. Now injured pula. Aku boleh bagi. Matt Ten tu kau suruh dia duduk position 10. Tapi kau tak guna dia. Kau nampak dia main nombor 10 ke bro? Ya. Aku tak nampak pun bro. Dia ligat bro. Ya. Flow yes. Aku nampak flow. Yes. Flow aku nampak. Not Matt Ten bro. Ya, Kau tengok City main 3 nombor 10 dia. Foden hidup. Serki hidup. Maybe semua ni hidup bro. Riders. Slot nak tiru Pep punya style kot. Aku rasa dia nak main 3 number 10 semua slide. He got no style at all bro. Zobo bakar dengan Words jadi number 10. Yang jadi Words je. Aku tak tahu. Belah lah slot. Okay, next question lah. Aku dah heret jadi aku jadi marah kat slot lah. Tak maaf lah bro. Okay, Sorry viewer. Kita ni teruskan dengan soalan lain. Bal. Liverpool tak ada Ragos.